Bila selesai sesi photoshoot, Mac akan terus balik dan copy gambar masuk dalam komputer. Dan seterusnya Mac akan terus edit. Jadi bila duk ngadak lama ni, sakit bakal tu memang terasa lah. Jadi nak selesaikan masalah ni, Mac pun belilah laptop. Dan laptop Mac beli ni dia win sekali, dapat sekali free gift bag. Jadi apakah kelebihan laptop daripada PC? Disebabkan laptop ni ringan, jadi Mac boleh bawa ke mana-mana pun Mac nak bawa. Macam Mac nak pergi ngedit dekat kafe pun boleh macam ni. Sebelum kita edit tu, kita balik-balik dulu menu kopi yang kita nak order. Jadi sambil-sambil edit tu bolehlah nak menikmati kopi. Jadi benarnya laptop apa yang saya beli ni? Ini dia. Bukan. Silap. Ini dia laptop daripada Asus, iaitu VivoBook S14. Kenapa 14? Sebabnya saiz skrin dia 14 inci. Laptop ni dia ada dua color, satu warna biru, satu lagi warna hitam. Yang saya pilih biru sebab nampak tu dia lagi wow lah, lagi cantik. Kenapa saya pilih laptop ni? Sebab yang pertama, prosesor dia guna Ultra 7, laju walaupun tak ada graphic card. Yang kedua, OLED display. Bila edit tu, gambar tu dia nampak real, nampak jelas. Yang ketiga, yang ini paling penting, iaitu color accuracy dia tinggi, iaitu 100% sRGB. Penting kenapa? Sebabnya masa kita edit gambar tu, kita nak lah masa kita edit gambar tu, kalaulah color warna merah tu, kita nak nampak warna merah, bukannya nampak warna pink-pink gitu. Storage laptop ni dia fix 512GB dan dia tak boleh nak upgrade. Jadi sebab tu saya beli SSD, external SSD, sebabnya tak cukup kalau shoot gambar wedding yang beratus-ratus tu, memang tak cukup lah 500GB ni. Mari saya tunjuk pada korang semua, okey ke tak okey edit gambar di Lightroom dengan laptop ni. Okey, jadi kalau korang tengok, nak kata laju sangat pun taklah juga, tapi kira okey lah. Masa dia boost nak buka Lightroom tu, kira okey, agak boleh tahan. Jadi kiranya performance dia tu dah kira okey. Dan masa edit pun dia tidaklah terlalu sangkut. Dan korang kena ingat, saya ambil gambar ni menggunakan Sony A7 Mark IV 33MP RAW file. Jadi dia agak slow sikit lah. Tapi kalau korang tengok ni, dia taklah slow sangat dan dia tak over laju sangat. Boleh dikatakan sedang-sedang, kira dah okey. Lepas tu saya dah test bukan sahaja gambar, video pun okey. Korang tengok ni, saya edit video saya guna DaVinci Resolve. Jadi DaVinci ni korang tahulah software dia agak berat juga. Dan korang boleh tengok tak ada masalah, saya buka pun tak ada isu, laju sahaja, smooth sahaja. Saya preview pun biasanya lekat-lekat lah. Kalau laptop yang tak kuat memang akan lekat, tapi yang ni laju sahaja.
Dan korang kena ingat, laptop ni adalah laptop yang budget untuk editing. So untuk spek yang macam ni kira dah okey lah. Jadi berapakah harga dia? Masa Mei beli ni harga dia lebih kurang dalam RM3,199. Cuma sekarang ni Mei tak pastilah harga dia berapa, so korang kena cek sendiri. Kalau korang nak tengok, Mei dah sedia link dekat description di bawah supaya korang senang nak cari, sebab laptop VivoBook 14 ni dia ada banyak siri. So supaya korang tak tertukar, boleh klik dekat description di bawah. Ataupun kalau korang nak cari sendiri, Mei dah letak dekat description kod laptop ini.